testimoni beliau secara ringkas. Puan Norizan ada? Boleh on camera dan Puan sharekan testimoni. Assalamualaikum, Anis. Salam, ya Puan. Jadi saya ada meeting sebelah dalam tengah dalam kereta ni, Anis. Boleh. Sharekan je. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, saya Norizan, ID NZZish 99. Okey, sepanjang saya dalam Bayuris ni, saya berdaftar dalam Bayuris pada 6 hari bulan 6 tahun 2021. Alhamdulillah, semenjak saya kenal dengan Bayuris ni memang tak pakai dah gula pasir. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, memang banyaklah kita punya minuman seharian, contoh macam kopi nanduk. Dah tak minum dah kopi dekat luar, hanya minum kopi nanduk je lah. Yang sekarang yang akak nak share, tentang gula dah tak pakai dah gula pasir. Badan makin sihat lah. Badan makin sihat, lepas tu kita lebih cergas. Dah boleh turun berat badan, tu yang best lah kan. Family pun dah tak amal dah gula pasir. Sebenarnya gula O ni dia memudahkan kita lah. Kita nak simpan senang sebab dia anti semut kan. Lepas tu penggunaan pun jimat, kita nak simpan pun mudah, tak ada perlu ruang yang banyak. Kalau 800 gram tu bersama dengan 40 kilo gula pasir kan. 40 kilo gula pasir tu, bayangkan kalau kita nak angkat nak simpan 40 kilo. Kan susah kan. Kat sini gula O ni dah memudahkan kerja kita lah. Kalau setakat memudahkan, yang paling penting nombor satu tu sihat dan jimat. Okey, untuk yang kopi nanduk memang wajib akak amalkan setiap hari. Setiap hari tu macam anak-anak akak pun dia dah serasi dengan kopi nanduk. Kalau tak minum tu memang rasa lain lah kan. Kenapa kopi nanduk yang akak amalkan perut sebu semua tu, tapi bila dia dah jumpa kopi nanduk ni, dah jumpalah penawar dia. Kalau sakit perut je apa kan, memang minum kopi nanduk ni memang lega perut, lapang. Lepas tu yang ketiganya dia bagi kita kenyang. Kalau macam puasa tu kan, kalau kita sahur tak makan apa pun sampai waktu berbuka puasa tu, kita boleh bertenaga lagi. Macam akak kadang nak dekat buka puasa lagi sejam tu kan, boleh jogging lagi tau. Itu kelebihan dia. Itu dua produk lah Kak kongsi. Okey, Anis ya. Okey, terima kasih Puan Norizan. Terima kasih Anis. Terima kasih kawan semua. Alright. Salam. Okey.